Semalam viral lagi Dana Garage. Tak tahulah sengaja nak burukkan Dana Garage ke, tak tahulah kan. Dia sengaja daripada buat Dana Garage. Lepas tu post kat grup. Katanya dia buat tukar bahagian CVT one set original and then compact pergi dah habis buat, baru pergi kedai lain survey harga. So harga jauh beza, murah. Memanglah yang kau buat dengan aku ini yang one set barang original bahagian CVT. Model ni motor NMAX ke motor aku tak ingat lah kan. Yang the survey tu ialah barang aftermarket. Memang jauh beza lah harga. And then dia petikai lah kenapa harga ni jauh beza kan. Sebab hakikatnya barang yang dia tukar tu one set original Yamaha. Mungkin ada petikai kan. Yang barang yang aspasal barang Yamaha dekat Dana Garage ni mahal comparekan dengan online. Ini benda satu fakta yang kau kena terima walaupun menyakitkan lah. Sebab benda ni aku dah lama tahan sebenarnya. Aku dah lama tahan. Kena kecam banyak kali pasal isu barang Yamaha. Barang Honda apa semua aku jarang kena. Sebab apa? Honda betul-betul jaga barang ori dia. So pengeluar lain tak berani nak buat kopi. Tapi Yamaha tak. Ini fakta kau kena terima. Barang-barang Yamaha yang original kau beli online tu, kebanyakannya aku berani jamin 80% lebih ialah kopi sebenarnya. Just a packaging original. Sebab aku kalau order supplier, order barang dengan supplier, sampai level macam mana? Bos, you ini barang, you mau saya letak packaging Yamaha ke atau packaging biasa? Sampai level macam tu. Tapi kita tetaplah perjuangkan barang ori tetap ori. Untuk barang Yamaha memang kita ambil direct dengan dealer A Yamaha daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu harga Yamaha kita barang original memang mahal. Aku tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Lepas tu kena kecam daripada dulu. Kenapa barang jauh beza harga one set Yamaha original dengan dia compare dengan online jauh beza dengan harga. Kalau Honda tak jauh beza sangat. Sebab tu tak ada isu. Tapi dengan Dana Garage ada sentiasa jadi isu barang Yamaha. Sebab kita memang direct ambil daripada dealer A Yamaha dan barang tu memang betul original. So terpaksa mahal. Memang mahal, datang pun mahal, oil filter pun datang mahal dan terpaksa kita orang jual mahal lah. Tapi dalam banyak-banyak komen ni, sebenarnya aku tak kecam pun tukang post, aku tak kisah aku sebenarnya kan, dah biasa. Tapi aku agak terharu lah sebenarnya. Ada juga yang perasan kata kalau dekat Dana Garage, insya-Allah barang tu betul-betul ori, sebab dia betul-betul jaga barang original. Aku agak terharu sebenarnya dengan komen ni. Sebab apa yang aku perjuangkan bertahun-tahun selama ni kena kecam, terutama untuk barang-barang Yamaha ni, ada yang faham rupanya. Ada yang faham. So aku agak terharu kata sebab selama ni walaupun aku kena kecam, kita kena kecam sebab isu barang Yamaha ni dia compare kan, kebanyakan orang compare kan dengan online. Yang barang kopi online tu dengan kita yang ambil direct dengan dealer A supplier Yamaha yang betul original. So harga jauh beza. Selama kita kecam sebab isu tu, ada juga yang faham. So aku agak terharu lah dekat situ. Untuk isu ni sebenarnya bagi aku tak ada apa pun. Cuma aku nak sampaikan lah berkaitan dengan barang-barang. Sebab aku dah lama sebenarnya simpan benda ni kan. Barang Yamaha memang kita biasa kena kecam sebab isu ni. So kita pun dah lali, tak heran. Yang pasti yang kita boleh bagi jaminan kalau kata barang itu ori Yamaha, yes, itu ialah ori Yamaha. Memang kita ambil direct dengan dealer Yamaha. Honda apa semua itu barang ori Honda. Honda tak ada isu sangat. Itu yang kita boleh bagi jaminan dekat korang, insya-Allah lah. Tapi kalau dah supplier tu tipu kat kita orang, itu tak boleh nak buat apalah kan. Sebab ada kes yang tu lain cerita lah kan. Tapi insya-Allah tak ada apa. So thank you mana yang support kita. Sebenarnya aku tak nak buat video ni, tapi tiba terbaca komen macam ni terharu juga sebenarnya kan. Ada juga yang perasan ni perjuangan kita selama ni kan. Tapi yang bezakan barang ori dengan tak ori satu je lah. Kalau ori ni memang tahan walaupun harga dia agak keras. Tapi kalau barang aftermarket ori ni kau faham sendiri dah. Kalau barang kopi tu je lah. Thank you mana support kita selama ni right. Okay.